Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rintitan daripada siri yang sebelum ni, ada yang tanya kan, ataupun ada yang rasa, ataupun ada yang kata memanglah semua orang boleh ditolak, tapi kenalah pastikan orang yang menolak tu sama level ataupun sama taraf dengan yang nak ditolak tu. Maksudnya kalau kata ini pendapat ulama, pastikan ulama yang boleh tolak ataupun terima. Macam tu ke kaedah dia? Dia macam ni dalam urusan fiqh ataupun dalam urusan agama kita sebenarnya bukan semata-mata dalam urusan dunia kita wajib taat kepada pemerintah ataupun taat kepada pemimpin ataupun taat kepada orang yang berkuasa dalam kalangan kita. Bahkan dalam urusan agama sekalipun, kalau kita belum mencapai darjat untuk kita boleh memerhatikan secara terus dalil ataupun teks-teks daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, kita diwajibkan untuk menerima pendapat ataupun menerima penerangan daripada orang yang memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita wajib terima dia. Jadi kita ni bukan, contoh kita ni bukan orang Arab. Kita tak boleh bahasa Arab pun, tak boleh cakap Arab pun. Kita tak faham apa pun bahasa Arab. Jadi kita wajib menerima orang yang faham bahasa Arab, yang boleh tahu apa isi kandungan Al-Quran, apa isi kandungan dalam hadis Nabi SAW, apa gaya bahasa yang betul, apa sastra di sebalik perkataan tu. Jadi kalau dia faham berdasarkan apa yang difahami oleh Nabi SAW di zaman dia tu, menggunakan bahasa Arab di zaman dia tu, kita wajib mentaati dia. Sebenarnya macam itulah konsep dia. Dalam hadis Nabi SAW, banyaklah Nabi tunjukkan contoh kepada kita. Salah satunya ialah bila berlaku pertukaran kiblat. Bila mula-mula kiblat umat Islam menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Masjidil Aqsa. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi tunggu jugalah setahun, 2 tahun. Kemudian barulah Allah SWT turunkan wahyu yang mengubah kiblat daripada Masjidil Aqsa pergi ke arah Kaabah. Bila berubah ke arah Kaabah, ada sahabat-sahabat Nabi yang pernah belajar solat dengan Nabi ni, yang solat ke arah Masjidil Aqsa, dan mereka ni duduk jauh daripada Masjid Nabawi, menyebabkan mereka tak tahu tentang hukum tu. Jadi pada satu hari tu, tengah mereka bersolat menghadap ke Masjidil Aqsa, tiba-tiba datang sahabat yang tahu tentang peristiwa ni, datang nampak mereka sedang bersolat. Jadi dia pun bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang tengah solat tu, kiblat dah bertukar dah daripada Masjidil Aqsa pergi ke Kaabah. Jadi sahabat-sahabat yang tengah solat tu mengubah kiblat mereka di dalam solat. Sambil bersolat, tidak menghentikan solat dia, mengubah kiblat dia menghadap ke arah Kaabah. Menunjukkan kata apa? Sahabat-sahabat menerima kata-kata seorang yang bukan Nabi SAW dalam urusan agama, dalam urusan solat. Maksudnya sah batal solat ni kena pastikan kiblat kita betul. Jadi kalau dia sahabat-sahabat mengubah arah kiblat tu disebabkan oleh kata-kata seorang yang bukan Nabi, menunjukkan kata apa? Kita ni wajib menerima pendapat orang yang faham apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan di dalam As-Sunnah. Jadi apa yang kita sebut pendapat-pendapat ulama ni datang kepada kita ni melalui apa? Jawapan dia, kita sekarang ni gunakan istilah yang senang difahami, yang senang selalu semua orang pernah dengar, iaitu istilah mazhab. Itulah dia mazhab-mazhab ulama. Mazhab-mazhab ulama ni semua adalah kesan daripada kajian ulama-ulama besar, yang mana mereka ni ada kemahiran untuk meneliti teks-teks Al-Quran dan juga As-Sunnah secara terus, berdasarkan kepada kemahiran yang dia ada, berdasarkan kepada pengalaman yang dia ada, berdasarkan kepada ilmu yang dia ada, menyebabkan dia tahu apa maksud daripada Al-Quran, apa maksud daripada sunnah Nabi SAW yang dilafazkan tu ataupun yang disebutkan di dalam hadis tu. Jadi mereka boleh mengeluarkan hukum tentang apa-apa yang dimaksudkan dalam ayat tu ataupun apa yang dimaksudkan dalam hadis tu. Sampailah disusun pendapat mereka ni, akhirnya jadilah mazhab. Jadi mazhab-mazhab yang ada pada hari ini yang terkenal kalau dalam hukum fiqh, dalam hukum ibadat kita ni, dalam hukum amalan-amalan harian kita ni, amalan-amalan kita dinamakan ada 4 mazhab. Mazhab yang masih ada sekarang ni ada 4 mazhab. Jadi 4 mazhab ni kita diwajibkan untuk mengikut sahaja mana-mana mazhab yang ada. Yang penting adalah sebahagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak perlulah kita berfikir macam mana nak tolak, macam mana nak terima. Tidak perlu. Kita hanya wajib ikut sahaja mana-mana. Yang saya sebutkan pada sebelum ni bermaksud apa? Bukan kita mengatakan 4 mazhab ni ataupun imam salah satu daripada imam 4 mazhab ni maksum, tidak ada salah. Tidak. Tapi mungkin ada salah.
Kita yang tak tahu bahasa Arab ni tak tahulah salahnya kat mana. Tapi ulama-ulama yang sama taraf dengan mereka, yang sama-sama mujtahid sesama mereka ni, sesama imam 4 mazhab tu, tahulah di mana salahnya. Jadi dia terangkan kepada pengikut dia. Ulama mazhab ni terangkan kepada pengikut dia macam tu pula. Jadi masing-masing macam tu. Saya bagi contoh. Dalam mazhab guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia menuntut ilmu dengan guru dia, iaitu Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Imam Malik bin Anas dia berpendapat bahawa tidak ada puasa yang dinamakan sebagai puasa 6. Sebab apa? Sebab dia kata ulama-ulama di Madinah tak pernah puasa 6. Tabi'in yang duduk di Madinah tak pernah puasa 6. Al-Imam Syafi'i walaupun dia anak murid Imam Malik bin Anas, tapi dia mujtahid. Dia yang mampu meneliti dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah secara terus berdasarkan ilmu kemahiran yang dia ada, berdasarkan bahasa Arab yang dia faham. Jadi Imam Syafi'i dia kata tak tepatlah pendapat tu. Kita tak tempat pendapat tu. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jelas menunjukkan kata ada puasa yang namanya puasa 6. Jadi begitulah maksud kita. Maksudnya Imam Malik tu tidaklah maksum. Imam Syafi'i pun tidaklah maksum. Jadi sesama Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu mungkin ada pendapat-pendapat yang tidak sama. Semuanya berniat sama, iaitu berniat untuk kita mengamalkan apa yang sepatutnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada melalui Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang dimaksudkan, setiap orang boleh diterima ataupun ditolak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita cukuplah dengan kita mengikut sahaja mana-mana ulama yang 4. Cumanya ada baiknya walaupun kita ikut sahaja mana-mana ulama daripada 4 mazhab yang saya sebutkan tadi tu, ada baiknya juga kita tahu apa yang dihujahkan oleh ulama tu, apa dalil yang digunakan oleh ulamanya tu, supaya kita tahulah kita ni sebenarnya bukan kita tahu saja, sebenarnya kita sedar yang kita ni sebenarnya bukan ikut dia, kita sebenarnya ikut dia terangkan kepada kita apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebenarnya nak taat kepada Allah, kita taat kepada Allah melalui penerangan dia. Kita bukan nak ikut dia, kita nak ikut penerangan dia tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita buat. Jadi ada baiknya, bukan saya kata wajib, ada baiknya kalau kita juga mengetahui apa yang menjadi hujah kepada ulama yang kita ikut tu, apa hujah dia. Dan bagi orang-orang yang masuk ke dalam bidang pengajian agama ni, bidang pengajian Al-Quran ataupun bidang pengajian sunnah, bidang pengajian fiqh, maka mereka ni sepatutnya lebih tinggi sikitlah daripada pengetahuan orang awam, iaitu mereka ni boleh meneliti dalil-dalil yang telah digunakan oleh ulama-ulama tadi. Dia boleh meneliti dalil-dalil tu dari sudut perbahasan tentang dalil tu, apa maksud dalil tu, apa hujah di sebalik hadis tu, apa lawan hujah kepada hadis tu ataupun lawan hujah kepada dalil tu. Jadi orang yang masuk dalam bidang dia sepatutnya mereka mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam lah tentang hadis ataupun tentang dalil yang digunakan oleh ulama-ulama besar dalam mazhab-mazhab yang kita telah sebutkan tadi. Saya bagi contoh, kita pada hari ini semua hadis-hadis telah ditulis. Semua hadis-hadis alhamdulillah telah berada dalam buku. Jadi buku-buku ni semua telah dikarang oleh ulama-ulama besar. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmizi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Ahmad. Semua ni imam-imam yang besar yang menuliskan hadis. Mereka semua ni adalah mujtahid yang besar, yang di dalam bidang hadis mereka ni adalah mujtahid yang besar, mujtahid yang hebat, yang mampu menilai adakah hadis itu layak ditulis dalam buku dia ataupun tidak layak ditulis dalam buku dia. Jadi dituliskan hadis-hadis semua dan telah sampai buku-buku yang mereka karang ni kepada kita alhamdulillah dalam bentuk cetakan-cetakan. Jadi orang yang mendalami bidang hadis sepatutnya dia lebih sikit pengetahuan dia tentang hadis tu, bukan sekadar dia boleh beli buku tu sebab semua orang boleh beli buku tu. Jadi dia pun boleh beli buku hadis tu, yang penting adalah dia mengetahui sedikit sebanyak tentang huraian di sebalik hadis tu, kenapa hadis tu ada dalam kitab tu, kenapa ada hadis yang tidak ada dalam kitab tu yang dia rasa sepatutnya ada dalam kitab tu, kenapa ada hadis yang ada dalam tu yang dia rasa tak sepatutnya ada dalam kitab tu. Itu sepatutnya orang yang mendalami bidang hadis dia kena tahu benda tu supaya dia punya ilmu dia berbezalah dengan pengetahuan orang awam. Sebagai contoh, dalam kitab-kitab hadis Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis yang sahih sahaja. Jadi orang
yang mendalami bidang hadis, dia kena tahulah apa itu sahih, apa maksud hadis sahih, apa kriteria hadis sahih, apa beza antara sahih Bukhari dan juga sahihnya Imam Muslim, apa bezanya. Kenapa ada hadis lain yang sahih juga tapi tak ada dalam sahih Bukhari, kenapa ada hadis lain yang sahih juga tapi tak ada dalam sahih Muslim, kenapa ada hadis yang ada dalam sahih Bukhari tak ada dalam hadis sahih Muslim, kenapa ada hadis yang sahih dalam sahih Muslim tak ada dalam sahih Bukhari, kenapa? Dia kena tahu, sepatutnya dia kena ada pengetahuan yang lebih mendalam tentang persoalan-persoalan di sebalik itu. Tu kalau hadis yang sahih ataupun kitab yang bernama sahih. Ada juga kitab yang dinamakan sebagai sunan. Apa maksud kitab sunan? Jadi penyusunan macam mana kitab yang dinamakan sebagai sunan tu? Ada juga kitab yang dinamakan dengan musnad. Apa maksud musnad? Apa yang dimaksudkan dengan perkataan musnad? Macam mana penyusunan kitab-kitab musnad? Jadi adakah hadis-hadis di dalam musnad ni kategorinya sahih? Macam tu. Orang-orang yang dalam bidang hadis patutnya mengetahuilah benda-benda ni, bukan sekat mengetahui dari segi definisi, tetapi mengetahui contoh-contoh dia, mengetahui huraian di sebalik dia, mengetahui perbahasan di sebaliknya. Itulah contoh bagaimana kita tidak menafikan kita tidak menafikan kebesaran, kehebatan, keagungan ulama-ulama hadis tadi, tapi kita cuma meneliti, kita cuma mempelajari apa di sebalik apa yang telah digariskan, yang telah ditulis. Sebab itulah sebenarnya tidak ada kita kata macam hari inilah, daripada 4 mazhab fiqh, saya balik semula kepada fiqh, tidak ada sebenarnya pendapat fiqh satu mazhab fiqh yang ada semua dalam dia. Tak ada sebenarnya, sebab bila kita dah sampai kepada zaman teknologi maklumat ni, maklumat semua ni menunjukkan kata tidaklah semua benda, tidaklah semua isu telah ada dalam satu mazhab sahaja. Dia biasanya akan ada dalam salah satu daripada 4 mazhab tu. Dia tak akan larilah, biasanya tidak akan larilah. Sebagai contoh, kita pada hari ini menggunakan duit kertas. Dalam kita berurusan, dalam kita berurus niaga, kita menggunakan duit kertas. Jadi zakat pun dibayar menggunakan duit. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duit ni antara benda yang susah nak dapat. Sebab apa? Sebab duit ni perlu ditempa. Bila dia perlu ditempa, dia kena ada kerajaan. Bila ada kerajaan tu pula kena kuat, kerajaan tu pula kena kukuh, kerajaan tu pula kena kaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru memulakan negara yang bernama negara Madinah, negara Islam. Macam mana nak ada kekuatan, macam mana nak ada kekayaan, macam mana nak ada kestabilan yang boleh menempa sebuah mata wang. Jadi tidak ada mata wang tu, susah nak dapat zaman dulu. Jadi zaman dulu mereka menggunakan mata wang yang telah ditempa di negara luar. Tapi bila kerajaan Islam semakin tersebar, kerajaan Islam semakin luas, jadi mulalah ada mata wang. Jadi persoalan dia, bolehkah? Zaman Nabi SAW kebanyakannya zakat dibayar dengan benda tu juga. Contoh kalau dia ni bela kambing, dibayarlah kambing. Kalau dia ni tanam kurma, bayarlah kurma. Jadi macam tu. Macam mana pula pada hari ni, boleh tak kita membayar zakat menggunakan duit? Kita dapati dalam 4 mazhab, ada mazhab yang membincangkan tentang boleh tak membayar zakat menggunakan duit, menggunakan nilai yang sepadan dengan barang yang sepatutnya. Jadi, dan itulah yang diamalkan secara meluas. Di Malaysia dan juga di banyak negara, kita membayar zakat menggunakan duit. Sebab apa? Sebab itulah yang Allah SWT hikmah. Itulah sebab Allah SWT Maha Hakim, menunjukkan kata tidak ada satu mazhab yang ada semua dalam mazhab dia. Mungkin kita akan merujuk juga kepada mazhab-mazhab yang lain. Yang penting orang awam sepatutnya dia ikut sahaja, wajib diikut sahaja. Tapi ada baiknya dia mengetahui dalil di sebalik imam yang diikuti tu. Tapi orang yang mempelajari patutnya dia boleh mendalami lah apa dalil-dalil, apa hujah-hujah yang dia telah digariskan oleh ulama tu, sehingga dia mampu memahami lah sekurang-kurangnya apakah hujah relevan dalil yang digunakan oleh imam dia ataupun oleh imam besar dia tu, oleh imam madhab dia tu. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.